Assalamualaikum and hello guys, kembali lagi di channel aku Fatih Squad Malaysia. So ini aku akan main game UIA Tower. Sebelum tu jangan lupa untuk like, share, subscribe, okay? So hari ni Fatih akan buat challenge, iaitu kalau Fatih jatuh di tower UIA Tower, Fatih kena cakap hi dekat orang random di Brookhaven, okay? Sebelum tu Fatih nak cakap sikit selamat Hari Raya Aidilfitri guys. Tu je. Okey, kalau kat sini inilah kucing UIA Tower tu guys. Itulah kucingnya. UIA Tower. Ya Allah, besarnya. Besar. Tengok guys. Besar gila. Besar sangat-sangat. Apa ni? Wall hop tu. Fatih tak pernah wall hop guys. Fatih tak pernah wall hop guys. Fatih tak pandai. Kalau Fatih jatuh, Fatih kena cakap hi dekat orang random guys. Oh, ni wall flick guys. Fatih tak boleh. Fatih tak pandai wall flick guys. Kenapa suka sangat wall flick dengan wall hop? Fatih pun tak tahulah guys. Fatih bukan orang Indon. Okay, kita kena main dengan teliti, baru kita tak cakap UIA Tower. Fatih tak nak guys cakap hi dekat orang random. Takut lah, malu. Malulah. Nak lalu mana ni guys? Sini Okay. Naik sini, ke sini. Lag sikit lah guys. Sorry guys. Lag sikit. Ni kucingnya. Ya, Tower tu besar noh. Oh, tak nampak. Ni macam mana ni guys? Sekejap. Sini ke? Oh, takut. Okay, naik sini. Macam Fatih ni noob sangat je guys hari ni. Macam guys. Takut. Hari ni Fatih tak tahulah kenapa Fatih noob sangat. Oh, tak boleh guys. Tak boleh. Apa? Cuba kat sini je lah. Lalu kat sini je lah. Senang. Siapa kat sini pecinta kucing? Jom kita cuba sikit guys. Oh, boleh. Fatih ni tak adalah pro sangat wall hop. Sorry guys, wall hop Fatih macam tu. Biasanya Indon yang pro kan wall hop. Indon memang pro wall hop kan. Menang guys. Menang ke? Entahlah guys. Tak tahu. Ni ada jabatan ni. Oh, mak kau. Okay. Menang lah guys punya. Senang gila. Senang sangat dah. Senang sangat ni. Senang sangat guys. Okay. Senang sangat. Macam easy je. Okay. Kalau ada tahu lagi satu, Fatih boleh main. Okay guys. Oh guys. Ada tahu lagi ya guys. Ni kita masuk guys. Tak masuk mana Shooting Cat Tower lah. Kita masuk game ni Fatih tak puas hati guys. Jadi jom kita main game lagi satu. Fatih tak puas hati ya guys. Okay. Ni game je guys. Dia punya kucing sangat-sangatlah besar guys. Okay, jom kita mula guys. 1, 2, 3. Naik. Kalau mati pun Fatih tak boleh guys. Okay, naik. Allah. Ya Allah. Sekali guys. Fatih kena cakap hi kat orang random sekali. Terlanggar orang kalau jatuh pun tak boleh guys. Terlanggar orang sampai jatuh pun tak boleh. Kalau langgar tu tak apa. Kena cakap hi orang sekali guys. Fatih kena. Oh, lajunya. Bismillah. Takut guys.
Kucing comel. Sibuk lah message. Fatih nak cakap sikit lah. Kalau korang nak join Fatih Squad Malaysia Team Roblox, boleh follow Fatih Squad Malaysia for game. Ada, nanti Fatih bagi link kat bawah. Okay. Kalau korang nak join Fatih Squad Malaysia Team Roblox kat Instagram pun boleh guys. Nanti Fatih bagi link je dekat bawah. Okay. Semua apa-apa pun Fatih akan bagi link dekat bawah guys. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Takut guys. Mesti play owner je ni pro main game kan. Sebab tu lah dia buat macam tu. Kita takut guys. Tak biasa main game macam tu. Okay, bismillah. Nasib tajuk kita hari ni bukan Lizard. Kalau kena mampus. Mampu mencarut sikit lah Fatih. Kalau korang dengar lah. Okay. Sini. Takut guys. Okay. Bismillah guys. Fatih kena cakap hai kat orang sekali. Tu je. Ada kunci guys. Wish. Ada match pula. Kita skip dulu Alhamdulillah guys. Dah jumpa. Berjam-jam juga Kalau macam ni kita tak diakui untuk jatuh. Sebab kalau kita jatuh kat bawah je. Kita jatuh dekat bawah je, bukan kat atas. Okay, bismillah. Okay. Alhamdulillah. Okay, ya. Memang easy. Sorry guys, lag Sorry. Fatih terlepas pandang. Alhamdulillah. Ush, ni kalau jatuh ni mati ni. Macam panjang pula guys. Biar lagi satu ni. Dah menang. Menang siap. Fatih menang. Dapat lencana. Okey lah guys. Jom kita masuk ke map Brookhaven. Okay, let's go. Okay guys, jom kita masuk. Sekejap guys. Kita tulis dulu Brookhaven. Okay guys. Ni game dia guys. Dah tukar guys. Okay, masuk guys. Jom kita masuk. Okay guys, kita dah masuk map je. Jom kita cakap hi dekat orang random guys. Kita akan cari hi dekat hi orang random. Hi. Hi. Cakap macam tu guys. Hi. Tak balas guys. Okay lah guys, sampai situ je lah video kita. Jangan lupa untuk like, share and subscribe guys. Kalau korang nak Fatih buat review Brookhaven, korang boleh komen dekat bawah. Bye guys, see you next video. Bye.